Strike. Strike. So, assalamualaikum dan selamat pagi lagi guys. Kembali lagi sama aku. Macam biasa, pemburuan siakap putih kita masih diteruskan. So, dekat spot yang sama aku kena MJ sebelum ni. Dan aku target untuk siakap putih lah. So, sebelum ni ramai lah aku tengok yang orang datang kena siakap 2 ekor, 3 ekor. Saya 3 kilo lebih, 4 kilo, 5 kilo pun ada. Cuma dia orang main gewang lah. Aku pasang lah gewang panjang dan dia orang turun awal. So hari ni kebetulan pula rasa aku hari ni sehari lagi sebelum air nak mati. Dan kita cubalah kalau ada rezeki siakap putih, bonus lah. Kalau tak ada kita kutip MJ macam biasa, siakap merah, okay? Bukan kaci. Ingat bukan kaci ya. Okay, apa-apa pun. So kita set up and then kita terus mancing lah. So jom. Apa? Kita set up dulu tengok. Strike. Strike. Oh, siakap merah ni. Alhamdulillah. Siakap merah yang pertama guys untuk hari ni. Alhamdulillah. Okay, fish dulu. Okay, itu sajalah untuk kita hari ni. Untuk mancing-mancing hari ni, alhamdulillah ada strike seekor siakap merah. Tapi kita masih gagal menaikkan siakap putih lagi. So tak apalah. Yang ni pun alhamdulillah. Okay, ni lah siakap merah tadi. Alhamdulillah. Okay lah, saiz laut juga. So yang ni kita tapau lah. So jomlah kita balik. So yalah kot, kita jumpa di next video guys. Kau minta maaf lah. So strike tak berapa banyak. Okay, kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum. See ya. So, kita try menggunakan gewang panjang.
Tak mancing? Saja teman lah. Oh, mancing lah. Alu. Dia sudah mari. Jet pejuang sudah mari. Jet pejuang sudah mari. First strike of the day. Ha? Masuk. Masuk. Oh. Rezeki lah. First strike of the day menggunakan casking Royal Megatron. Oh, wow. Tahu lah, siakap kot. Alah, sama lagi. Ikan yang sama. Ikan yang sama. Dia ni kat sini lah. Peluru berpandu. Tak ada dia jadi strike tu dah. Bawa balik lah gendang ni. Oh. Gendang alu-alu. Ya Allah. Mantap, kena hijau dah.